Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya ingin berkongsi bagaimana pengurusan jenazah untuk pengeluaran jenazah di Hospital Melaka lah. Saya tak tahu hospital lain lah. Tetapi saya dah mengalami pengalaman ini. Saya rasakan Hospital Melaka is the best lah dalam menguruskan arwah untuk keluar daripada Hospital Melaka lah. So baru-baru ini saya telah kehilangan bapa mentua saya. Nama beliau adalah Atan Miliman. Meninggal kerana sakit tua lah. So sebelum ini boleh kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oh, terima kasih sebagai roh beliau berada di kalangan orang yang beriman. Okey, so kita balik semula. Bagaimana pengurusan jenazah berlaku di Hospital Melaka? So pengurusan jenazah ni amat mudah sekali di Hospital Melaka. Saya agak terkejut lah di mana untuk saya menguruskan pengeluaran jenazah ni adalah cepat sekali. Bawah daripada 2 jam sebenarnya. So bapa betul saya meninggal dalam pukul 10 pagi di mana masa adik ipar saya jagalah, dan beliau telah meninggal dan pihak nurse telah mengeluarkan surat untuk mengatakan beliau telah meninggal lah. So sampai kami tiba, kami tanya pada nurse bagaimana untuk mengeluarkan jenazah ni. So amat mudah sekali. Pihak ward di ward sana akan menghubungi pada unit forensik. So unit forensik akan mengurus segalanya. So di mana unit forensik nanti akan datang, dia akan bawa macam keranda tu atau katil keranda, dan dia akan minta kita tolong pindahkan jenazah ke dalam ke keranda itu, dan kemudian dihantar ke unit forensik. Dan pada masa itu, tugas kita kena buat pembayaran di kaunter pembayaran, dan dia buka 24 jam di Hospital Melaka pembayaran, dan kemudian kita akan pergi ke unit forensik. So unit forensik akan keluarkan surat kematian, surat kebumian sebelum kita semualah. Kita belum apa. Untuk daftar di pendaftaran, surat pendaftaran pun akan diuruskan secara auto oleh Hospital Melaka. Jika berlaku meninggal di hospital lah, rupanya lebih mudah lagi kalau contoh kita meninggal di rumah, kita perlu membuat report di balai polis, betul. Ambulans datang buat checking, lepas tu kita akan report dari polis, baru dapat surat report polis untuk buat pengumian lah, betul. Okey, berbalik daripada di hospital, lalu saya tanya pada brother yang tolong saya ni lah, bang, macam mana dengan jenazah, van jenazah untuk bawa ke sana? Kata pihak kami ada sediakan, tapi takut penuh. Kalau penuh, lambat sedikit lah. Tapi lebih baik anda sediakan van jenazah sendirilah. Dan di kampung kami memang ada van jenazah yang boleh uruskan lah. Tetapi kami nasib baik, kerana pada masa itu 2 pagi van jenazah memang tersedia, dan kami uruskan dalam pukul 2 pagi, dalam pukul 3.30 pukul 4 seluruh masa tu kita tunggu lagi. Yang buat lambat hanyalah kita masa kita kat ward lah, kita sedih masa tu kita tak lambat uruskan lah. So setelah tu semua dapat surat, van jenazah datang, terus ambil dan hantar terus ke kampung kami ni, di Umbai lah. Begitu mudah sekali So, dan jika hendak buat kata mandikan sekali di sana pun boleh, dia perkhidmatan, tapi kena bayar lah di sana. So pada situ kita nak mandikan jenazah di rumah sendirilah. So pos kita agak mudah. Lebih jenazah datang pukul 4 atau terus balik. So amat mudah sekali. Anda hanya perlu pergi ke kaunter pembayaran, dapatkan surat daripada ward, dan kemudian turun ke unit forensik ke belah bawah, ke dekat bawah atau tingkat bawah. Unit forensik kasihkan surat tu, surat pembayaran semua, dia keluarkan surat kematian semua, van jenazah datang, masukkan, hantar balik ke kampung di Umbai. Amat mudah sekali. Dia tak complicated sangat, dia memudahkan anda, dan saya rasa pihak Hospital Melaka tahu kita dah kesedihan, dia pun tak nak panjangkan drag benda terlalu lama lah, kecuali jika anda ingin minta pertolongan untuk mandikan jenazah sekali di sana lah. So masa itu ketika tu ada 3 jenazah tengah mandi lah, so kita tunggu giliran kalau nak mandikan, dia kata. So kami memang tak ada plan nak mandi di sana so kita boleh kalau jika anda tidak, orang kata tidak nak kena kabut, boleh mandikan jenazah di Hospital Melaka sekali pun boleh, tak ada masalah. Bawa ke rumah, sembahyang atau ke surau, sembahyang pun kita kebumikan. Itulah amat mudah pengurusan jenazah, pengeluaran jenazah di Hospital Melaka. Dan mengucapkan terima kasih kepada orang kata pengurusan Hospital Melaka yang efektif walau kerja malam, pada nurse-nurse yang ada sana, pada brother yang menguruskan unit forensik tu pun banyak membantu, memberi tunjuk ajar pada security guard yang tunjukkan jalan ke unit forensik tu. Mereka semua banyak membantu kami. Saya mengucapkan terima kasih, dan memang kata dipermudahkanlah sepanjang pagi tersebut
So amat mudah. So dah pukul 4 dah sampai. Kami lepas tu dalam pagi tu kita mandikan dan dalam pukul 10.30 kita dah kebumikan jenazah arwah bapa mentua saya. So amat mudah sekali. Syukur Alhamdulillah semua dimudahkan. Okey, itu saya ingin kongsi pada anda. Jika anda mempunyai orang kata nak tahu tentang prosedur meninggal di hospital, bagaimana cara, kecuali jika berlaku pelanggaran ke apa yang perlukan postmortem, itu lain lah. Ini saya kata mati meninggal secara natural, secara semua jadi, itu je prosedur dia. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.